Kita bila jadi AJK masjid ni, kita duk fikir masjid daripada kecil nak perbesar, betul. Masjid daripada tak elok nak perelok, betul. Yang lebih daripada tu bukan setakat membangunkan masjid, kena membangunkan anak-anak qaryah ni. Mau takat jadi AJK masjid, tak ada van jenazah, nak beli van jenazah. Hak tu semua boleh buat. Semua boleh buat belum? Daripada tak ada van jenazah, jadi AJK masjid. Kita cadang nak beli van. Belilah setiap masjid ada van jenazah. Cuba tanya tengok hak yang duk jaga van jenazah tu. Minggu ni berapa kali dah van tu berjalan? Sebab tu saya kata 2-3 masjid share satu van pun tak apa dah. 2-3 masjid share satu van. 2-3 masjid share satu van. Kita ni kena jaga orang hidup belum Yang kadang-kadang kita duk jaga orang mati lebih dari orang hidup. Daripada beli van jenazah, lebih baik beli van masjid. Bila tak ada jenazah, anak-anak qaryah boleh guna. Ada dalam qaryah kita nak pergi hospital pun tak ada kenderaan. Dia tak? Pergilah ambil van masjid, bawa dia pergi hospital. Ni nak bawa van jenazah, tobat kawan tak naik. Dia tak? Duk ngap maklum tu. Nyawa pun tak bunyi hit. Hit. Awak maklum tak tahu hit bunyi. Awak tak pergi hospital, tak ada apa. Jomlah kita pergi naik van jenazah. Tobat dia tak pergi lah. Maklum nak bawa dia naik van jenazah. Lampu oren duk musing kat atas bumbung. Kona tang buat kecemasan. Turun maklum tu, lari nah dia berkata mayat berjalan. Tak ada pasal aku nak naik. Lebih baik kita beli van masjid. Ada orang nak pergi hantar anak dia pergi mengaji UiTM Shah Alam, tak ada kenderaan. Kereta tu ada lah. Pergi kereta tu pun nak sampai ke Pokok Senar pun 4 kali kipas enjin baru sampai. Tidak, nak sampai Pokok Senar tu 4 kali berhenti duduk kipas enjin tu. Hang nak ajak kereta tu pergi Shah Alam. Dia nak sewa kereta, dia tak ada duit. Dia main habaq dekat masjid. Kami nak pergi ni, okey tak apa. Lah ambil van masjid, bayar upah driver, buh minyak pi. Betul tak belum? Hari ada mayat, bawa guna mayat. Ni kita utama orang mati lebih daripada jaga orang hidup. Sebab tu saya bukan tak setuju. Tapi kalau boleh, daripada beli van jenazah, lebih baik beli van masjid. Orang hidup boleh guna, orang mati boleh guna. Alah, orang mati Pak Long tu. Van Pak Long tu pun boleh dah van masjid pukul 8. Van je nama apa? Ekono van. Ada van jenazah dah? Tak ada mana? Pakai van lama tu pun tak apa. Pak Long soba tak bergerak pun tak apa. Bukan mayat nak komplain pun. Ada tak waktu nak turun mayat tu dia habaq ni. Dia kata kat driver, pergi habaq kat tu imam tukang soba teruk dia kata tadi. Mau takat jadi orang masjid nak fikir beli van jenazah. Mau takat jadi orang masjid fikir nak perelok masjid belum. Hak tu orang duk buat dah. Apabila kita pegang tampuk pemerintahan masjid, orang masjid ni kena fikir apa dia? Yang pertama, dalam qaryah aku berapa ramai lagi hak tak kenal Allah? Ada kita fikir lagu tu. Ni dalam qaryah Kuala Lumpur ni, berapa ramai lagi orang anak qaryah yang tak kenal Allah? Kita buat kuliah belum? Betul, kita buat kuliah. Lepas tak main. Apa cara kita nak fikir bagi lepas main? Kena fikir. Ni tak ada kami buat kuliah lah. Lepas nak main-main, tak mau main sudah aman pergi lepas. Sambil duduk pintar rokok dulu. Lepas kuliah duduk makan, duduk pintar rokok dulu. Kita buat kuliah lepas tak main, pala bapak lepas. Tak boleh ambil pendekatan lagu tu belum. Dalam qaryah kita berapa ramai lagi hak tak sembahyang dan tak faham, tak tahu cara sembahyang yang betul. Ada ramai mana lagi? Sebab tu jangan duk kira nak bertanding pemilihan ya. Duk kisah nak jadi orang masjid. Lepas tu dah duduk dalam masjid, kan nak berkelahi pula sama-sama AJK.
Hak ni tak setuju kawan tu tak setuju kawan ni tak setuju kawan ni. Mulalah tim A, tim B boikot masjid. Bodoh ke tak dik? Itu saya pergi ceramah satu surau tu, hantam kau punya orang surau tu. Mampu pergi, hampa nak panggil tak panggil pula. Mampu pergi kat hampa, aku minta kelapak nak pergi lah. Tak perlu fikir. Dulu masa tak ada lagi tapak nak buat surau, mereka panggil saya pergi ceramah, kutip duit nak beli tapak buat surau. Kita pun kutip, kempen orang beli. Okey, selesai lah beli tapak surau. Lepas tu panggil saya pula pergi ceramah, nak lancak wakaf, nak bangunkan surau. Kita pergi pula ceramah. Habis surau dah buat dah, elok dah. Surau tu pun dah panggil saya kali ketiga, lancak derma untuk nak buat pengimarahan surau, nak buat kuliah. Lepas tu Pak Long, bila pemilihan pula, tim tu tak menang. Mai tim baru, hak tim lama tu pula duk kempen orang, jangan duk pergi surau. Pak Long asal lagu mana? Asal lagu mana? Panggil saya pergi baru ni sama-sama amma ba'du tu ku hantam kau ya. 45 minit ceramah malam tu tak boleh, dia ketak. Depa duk rakam saya kata, hari ni jangan duk rakam ku taibai dengan buat ni. Buat turun habis kamera. Tajuk ceramah hari ni aku nak tutup hamba. Tu tajuk dah saya kata. Dulu tak ada surau, hampa kalut nak buat surau. Pergi kutip habis duit-duit orang ni nak buat surau. Dah surau dah elok, kerana hampa berkelain sama-sama AJK, hampa lancak pula kempen boikot surau. Pak Long, ajak orang jangan duduk pergi rumah Allah. Panggil elok ke huduh? Saya nak tanya. Kalau kita kempen ni, hampa jangan duduk pergi kenuri rumah dia. Dia buat kenuri, kita tak setuju dengan dia. Kita kempen jangan duduk pergi kenuri rumah dia. Tu pun hati perut busuk orang kata, ni hang duk kempen jangan duk pergi rumah Allah. Ni kalau ada. Rasa kita jadi orang surau, kita jadi orang masjid ni untuk apa? Saya nak tanya. Kita tak dapat jawatan masjid, alhamdulillah. Tak apa, kita bantulah. Bukan hang nak buat kerja tu, hang nak kena dapat amanah. Siapa nak katok Pak Long kalau Pak Long bawa anak beranak dia main cuci belayak? Siapa nak katok? Saya nak tanya. Ni tak ada kerja apa? Bawa bini kita, bawa anak kita, bawa mai apa semua. Abang kata imam, esok saya nak bawa keluarga saya mai tolong cuci surau, cuci masjid, cuci belayak. Ada kata imam kata, hamai aku katok. Awak kalau hang tak jadi tok siap, hang tak boleh buat kerja tu. Hang tak jadi AJK masjid, hang tak boleh buat benda tu. Kita bila ada amanah tanggungjawab ni Pak Long, teruk Pak Long oi. Saya kata tadi, kena buat banci. Dalam qaryah kita berapa ramai lagi hatak reti semayang. Buat kursus solat. Panggil lepas, mai. Fikir lagu mana nak panggil. Orang kita ni Pak Long, mudah ya Pak Long nak pergi ramai. Makan peri. Tanya, ni ada kursus mayang? Ada makan-makan dah, makan-makan. Ada, ni nasi lemak temohok. Oh. Lepa pun mai. Habis dengan nasi lemak bilih telur tu. Dia kata temohok tak ada. Temohok order tak sampai abang dia lagu tu. Ada satu masjid saya pergi, sembang tak nak jatuh. Kalau kita tanya, ni makan apa? Ni lagi orang usah tak? Habis pergi, cok penikam tu. Tak tengok mereka buat poster lagi. Tak tahulah poster tu mereka edak ke mereka hantar kat saya. Tak tahulah. Ni minggu depan saya nak pergi poster dia. Salam Ustaz, jangan lupa minggu depan kuliah on macam biasa. Saya pun jawab insya-Allah. Menu istimewa bulan ni Ustaz, daging rusa masak hitam. Tu Acik pergi tengok cok peneram tu. Acik pergi tengok cok peneram tu. Haram semua. Ustaz pun hampa nak kencing. Biar Ustaz kencing hampa sudah lah. Hampa jangan duk kencing Ustaz.